Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohalijah, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi 17 November 2025. Kami buka tirai buletin dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Kejohanan Petong Asia ke-6 telah berlangsung di Arena Petong Pudu Ulu dari 6 hingga 9 November, menghimpunkan pasukan terbaik dari rantau ini termasuk Thailand, Vietnam, Kemboja, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Malaysia menutup kempen dengan pencapaian 1 pingat perak dan 4 pingat gangsa, membuktikan kemantapan skuad kebangsaan dalam sukan yang semakin mendapat tempat di peringkat benua. Dalam acara syuting lelaki, pingat emas menjadi milik Thailand, manakala wakil negara membawa pulang gangsa bersama Vietnam. Bagi acara syuting wanita pula, Indonesia meraih pingat emas sementara Malaysia meraih pingat perak. Thailand terus unggul meraih pingat emas dalam acara triples lelaki, diikuti Kemboja pingat perak dan Malaysia sekali lagi menamatkan saingan di tempat ketiga. Acara triples wanita pula menyaksikan Kemboja meraih emas, manakala skuad wanita negara membawa pulang 1 lagi pingat gangsa. Pasukan boccia negara menutup kalender 2025 dengan cemerlang apabila melakar kejayaan luar biasa di kejohanan Canberra 2025 World Boccia Challenger yang berlangsung dari 3 hingga 11 November di Australia. Skuad negara yang dikendalikan jurulatih Aiman Hafizi Abu Bakar dan Raja Zahrul Azhar mempamer aksi luar biasa dengan membawa pulang 4 pingat emas. Dalam kategori BC1 wanita, Angeline Melissa Lawas muncul juara diikuti kejayaan Avrinda Anis dalam kategori BC2 wanita, manakala Lee Chi Hong menambah 1 lagi pingat emas dalam acara kategori BC2 lelaki. Pingat emas keempat negara diperolehi menerusi acara berpasukan BC1 BC2 dengan menewaskan Hong Kong di tempat kedua. Kejohanan yang disertai 12 negara ini menjadi medan terakhir buat skuad negara sebelum ke Tamasya Sukan Para ASEAN Korat 2025 di samping medan untuk mengumpul mata kelayakan ke Sukan Para ASEAN Nagoya 2026 dan Kejohanan Boccia Dunia 2026. Skuad para badminton negara terus mempamer aksi cemerlang di kejohanan Hulik Daihatsu Para Badminton International 2025 di Shizuoka City, Jepun dengan kutipan 3 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa. Jaguh para badminton dunia Chia Lek Hao berjaya merangkul 2 pingat emas masing-masing dalam acara perseorangan dan bergu lelaki kategori SU5 bersama Muhammad Faris. Dalam acara perseorangan lelaki WH1, Muhammad Ikhwan Ramli melakar kejayaan tersendiri apabila muncul juara menundukkan pemain tuan rumah S. Eguchi dengan keputusan 21-13, 21-12. Skuad negara turut meraih 1 pingat perak menerusi gandingan Nur Azwan Nurlan dan Muhammad Ikhwan Ramli dalam acara bergu lelaki WH12, manakala 2 gangsa disumbang dalam kategori bergu campuran WH12 dan SH6. Kejayaan ini sekali lagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara kuasa besar dalam sukan para badminton dunia menjelang Tamasya Sukan Para ASEAN Korat 2025. Malaysia muncul juara keseluruhan kejohanan Bowls World Cup 2025 yang berlangsung di Arena Lone Bowls Bukit Kiara dari 4 hingga 8 November selepas menampilkan prestasi cemerlang menewaskan 12 negara lain. Tumpuan kejohanan terarah acara perseorangan wanita apabila Emma Firiana Saroji menghadiahkan pingat emas buat negara selepas menewaskan pemain England Catherine Redknapp di perlawanan akhir. Rakan senegara Nurul Aliani Muhammad Jamil turut menambah kilauan kejayaan dengan pingat gangsa menjadikan Malaysia pasukan dominan dalam kategori wanita. Dalam acara perseorangan lelaki, Izzat Syamir menamatkan saingan di tempat ketiga membawa pulang pingat gangsa selepas aksi sengit menentang pemain berpengalaman dari England dan India. Walaupun kategori bergu dikuasai wakil Eropah dan Asia Timur, persembahan konsisten atlet negara di semua acara berjaya menobatkan Malaysia sebagai juara keseluruhan kejohanan, satu pencapaian yang membanggakan dalam sukan lawn bowls di peringkat dunia. Pasukan Hoki Remaja Kebangsaan Malaysia Speedy menutup kempen Piala Mirnawan 2025 dengan semangat juang luar biasa walaupun berdepan cabaran sengit daripada pasukan Jepun di peringkat akhir. Bagi Ketua Jurulatih Muhammad Nur Akmal Abdul Ghaffar,
skuad muda negara berjaya mengekalkan persembahan mantap dari perlawanan pertama hingga ke aksi final dengan rekod tanpa kalah. Menurut Muhammad Nur Akmal, prestasi pasukan meningkat secara konsisten dari segi serangan dan penyudah dengan setiap pemain menunjukkan komitmen tinggi untuk menjaringkan gol. Katanya, semangat juang dan disiplin pemain menjadi faktor utama kejayaan Malaysia mara ke pentas akhir kejohanan berprestij itu. Dari segi performance semua meningkat naik. Daripada awal game sampai ke game final, semua meningkat naik. Dari segi peluang-peluang skor untuk diorang jaringkan semua, dia dapat jaringkan. Saya cuba motivasi diorang untuk bounce lagi baik. Kita nak kena menang game ni. Kita nak bawa balik piala untuk tim Malaysia tuan rumah. Kita kena pegang piala tu lah, tak boleh bawa ke negara orang. Mengulas mengenai perlawanan akhir menentang Jepun, Nur Akmal mengakui terdapat beberapa cabaran termasuk 2 kad kuning yang dilayangkan kepada pemain negara yang menyebabkan kekurangan pemain di padang. Namun, Akmal memuji semangat juang pemain yang tidak pernah pudar, malah terus mara untuk mendapatkan jaringan hingga ke saat akhir. Game-game final ni tak boleh kena ada yellow card yang banyak. Tadi kena yellow card 2 orang, terlalu lama kat luar. Kita kekurangan orang kat dalam. So, macam mana pun, diorang masuk balik, diorang cuba bounce balik untuk dapatkan jaringan yang minit akhir. Beliau turut mengakui lawan dari Asia Timur itu memiliki kelebihan dari segi kelajuan dan tahap kecergasan. Namun Malaysia berjaya menyaingi tempo permainan mereka dengan taktikal tersusun dan disiplin tinggi. Paling menarik tahun ini persembahan penyerang negara Muhammad Safwan Salihi yang sekali lagi mencatat jaringan epik kerana meledak gol kemenangan buat Malaysia speedy di minit-minit terakhir permainan. Kami rasa tekanan yang sangat dahsyat dari pasukan Jepun. Saya rasa sangat bersyukur dan happy lah, sangat happy. Tahun lepas pun kami juara gol yang sama juga dan saya rasa alhamdulillah. Dalam pada itu, penganjuran Hoki Piala Mirnawan 2025 terus mendapat perhatian pasukan luar negara apabila edisi kali ini turut disertai 2 pasukan lelaki dan wanita Australia bawah 18 tahun. Bagi legenda hoki dan Olimpian Australia, Brent Livermore, penyertaan ini merupakan platform penting untuk pembangunan bakat muda serta memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Australia dalam arena hoki antarabangsa. Livermore, bekas pemain posisi tengah pasukan hoki Australia, antara yang pernah membawa pasukannya meraih pingat emas di Sukan Olimpik Athens 2004, kini merupakan pemilik kelab Krok One Active Australia, berkata pasukannya berdepan cabaran selepas hanya sempat bergabung dalam tempoh singkat sebelum kejohanan bermula. Namun katanya penyertaan ke Piala Mirnawan memberi pendedahan amat berharga buat pemain muda untuk bersaing di peringkat antarabangsa dan menimba pengalaman di gelanggang Asia. Look, the Australian team, we got together very late for this tournament, the Mirnawan Cup. It was fantastic experience and exposure for us to come here. We learn a lot. And hopefully in the future we can come back some more and be more competitive. The tournament ourselves, our performances were up and down. We had very good performances against all teams, but we just didn't put a solid performance together for the full match. And unfortunately we didn't get the results in the end of the day. But very competitive, a lot of experience and a lot of learnings for all the players, and it's just fantastic to be here. Tambah beliau lagi, kejohanan ini menjadi platform penting dalam melahirkan pemain muda bertaraf dunia. Livermore turut mengiktiraf inisiatif yang dilaksanakan oleh NHDP dan Konfederasi Hoki Malaysia yang berjaya menghimpunkan pasukan remaja dari pelbagai negara dalam suasana penuh semangat kesukanan. This is really important, this age group, under 18s, Mirnawan and what he's doing to support that, and the Malaysian Hockey Federation to invite all these nations to be part of this tournament is very special. It lays the platform for
more international hockey and the experience and the lifetime memories of being here in Malaysia, in Kuala Lumpur, in a fantastic stadium and a great crowd and great entertainment. So very special. Livermore juga menyatakan hasrat untuk memperkukuh kerjasama antara Australia dan Malaysia dalam pembangunan hoki akar umbi. Beliau optimis hubungan ini mampu diteruskan menerusi siri perlawanan persahabatan dan program pertukaran pemain menjelang Sukan Olimpik Brisbane 2032. Yes, for sure, 100%. Yeah, look, we want to continue to grow the relationship, working with Malaysia hockey, and if we can continue to grow, we can get our players over here, and maybe they come to Brisbane 2032 and to the Olympic site on the Gold Coast in Australia over the next few years as well. Buletin MSN berehat seketika dan kembali untuk paparan sukan lebih menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kayuh, wardrobe dengan kayuh lebuh raya. Apa yang membezakan sangatlah kata? Kayuh sama juga katanya. Bagi saya, wardrobe dengan tarot ni memang jauh beza. Kalau road ni kita kayuh dalam 6 jam. Macam dia main to endurance kan. Okay. Kalau dalam track ni kita motor power sebab dalam 3 minit, 4 minit yang tu. Speed dengan sprint apa semua. Dia motor power je lah. Mungkin rezeki saya banyak ke track sebab sebelum ni pun saya ada menang dekat acara 1 kilo. Coach saya kata why not kita cuba fokuskan dekat acara yang kita ada medal. Hai, saya Muhammad Ishafizi Besyaruddin, atlet para basikal negara. Jangan lupa saksikan saya dalam Sembang Sukan hanya di saluran YouTube MSN dan Sukan TV RTM. Lima Aziz Kota bersama saya Muhammad Rizal binti Sin, jurulatih para berbasikal negara. Saksikan rancangan ini. Go! Yang istimewa ni kadang-kadang nampak cacat dia sikit tapi kadang tidak boleh guna separuh. Ya, betul. Kita nak training pun kadang-kadang kekuatan dia pun tak ada. Betul. Macam baru ni yang Yusof kan, Yusof Abia tu nampak macam normal. Macam normal. Tapi sebenarnya dia tak. Kaki dia tak boleh tu, dia kurus, tak boleh naik muscle dia. Itu bezalah. Kalau macam Usop tu hati pun ada bunga ya. Hati mesti ada bunga. Manusia mesti ada bunga. Ada. Bertemu kembali, kita teruskan dengan persiapan kontingen Malaysia ke Sukan SEA 2025 di Thailand. Semangat anak muda bakal mewarnai cabaran skuad papan selaju negara di Tamasya Sukan 2 tahunan itu yang akan membuka tirai bulan depan. Dengan majoriti atlet berusia bawah 18 tahun, pasukan negara tampil berani mempertaruhkan atlet muda untuk edisi kali ini dengan misi membawa pulang pingat buat kontingen negara. Barisan kali ini menampilkan 8 atlet, masing-masing 2 lelaki dan 2 wanita dalam kategori street dan park. Jurulatih skuad kebangsaan, Maris Khan mengakui pengalaman di kejohanan kebangsaan dan antarabangsa sebelum ini banyak membantu meningkatkan keyakinan dan kemahiran atlet ini. Kali ini ialah skuad kita yang baru, so mostly 80% kita semua antara budak-budak baru 18 tahun. So
kita ada prospek untuk dapatkan medali kali ni lah. Memang betul-betul bersemangat lah ni kan. So ini adalah kita orang punya tim lah. Kita ada 8 orang. Kita ada 2 lelaki untuk street, 2 perempuan untuk park, 2 perempuan untuk street di sana nanti. Antara yang menjadi tumpuan, 2 wakil negara kini berada dalam 150 terbaik dunia selain menempatkan diri dalam 10 terbaik Asia Tenggara bagi acara street. Diorang muda dan memang diorang terror sebenarnya. Memang diorang ada kualiti dan ada sebenarnya standard untuk bertanding. So diorang bukan hanya datang kita memilih, bukan sesaja macam kita pick and choose lah. Kita memang nak tahu nilai dengan dia punya kualiti sendiri lah. So ini ada yang terbaik yang kami ada. So kami akan hantar insyaAllah kan. Dalam masa yang singkat ni kita orang cuba terbaik untuk persiapkan lagi lah sebelum sampai Tamasya. Dalam pada itu, beliau mengakui dengan format baru pertandingan 3-3-2 yang menilai 2 aksi terbaik menyaksikan peluang lebih terbuka untuk kontingen negara mencipta kejutan untuk menaiki podium. Saya rasa format itu lebih adil sebab dia menggunakan kalau nak cakap dia punya singkatan dia 3-3-2. So means 3 run, 3 single trick dengan 2 dipilih antara salah satu tu. So digabungkan pada salah satu ini. So it's more fair lah daripada dulu dia pakai 1 run dengan 2 single trick. So kurang adil untuk saya lah. Tapi kali ni dah tukar format tu, macam saya rasa is open to everyone to win lah this kind of competition lah, Tamasya ni. Meskipun bakal berdepan cabaran sengit daripada tuan rumah Thailand, Indonesia dan Filipina yang menurunkan atlet profesional, skuad negara tetap optimis membawa pulang keputusan membanggakan. Tapi kita ni masih belum bertaraf tu, tapi saingan tu ada. Saya bukan nak meninggikan keadaan tu, tapi memang saingan tu ada. Cakap disebabkan faktor kita berkelayakan untuk berjumpa mereka di kejohanan dunia tu membuatkan dia orang ada saingan lah. Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Sementara itu, pengurus pasukan Joseph Romy Turis berkata potensi podium lebih cerah dalam acara park, manakala acara street pula disasarkan berada dalam kelompok 10 terbaik dengan harapan tinggi untuk menembusi 6 terbaik keseluruhan. 2 atlet lelaki negara, Muhammad Mernullah Khan dan Mahathir Noor Daniel, menjadi sandaran utama dalam disiplin street selepas menerima pendedahan khas melalui program pembangunan Majlis Sukan Negara yang memberi peluang berlatih serta bertanding di luar negara. Untuk sasaran, kita nampak untuk disiplin park, kita ada prospek untuk podium. Ya. Untuk street pula, kita sasar dalam top 10. The highest would be top 6. Kita nampak untuk peserta perempuan kita lah. Dan juga peserta lelaki kita, Momo dengan Mahathir. Sebab diorang ni ada experience yang lagi lebih daripada atlet yang lain. Sebab diorang dalam program khas telah dibagi exposure untuk berlatih dan bertanding di luar. So prospek untuk street lebih kepada lelaki dalam street tu. Dalam pada itu, harapan pingat dalam disiplin park disandarkan kepada seorang atlet berpengalaman, Arina Rahman, yang kini menetap di Finland dan telah menjuarai beberapa kejohanan di Eropah. Untuk podium, kita prospek untuk park saja as of now. Sebab park skater kita is very seasoned. Dia sekarang ni tinggal di Finland. So dia telah memenangi banyak championship di Europe. And then oleh kerana itu, prospek untuk kita dapat podium di SEA Games agak tinggi. Sementara itu, daripada 8 atlet yang tersenarai, tumpuan kini terarah kepada atlet berpengalaman yang kini menetap dan berlatih di Finland, Arina Rahman, antara nama besar dalam disiplin park. Dengan pengalaman luas beraksi di kejohanan bertaraf Eropah, beliau dilihat sebagai prospek utama untuk menghadiahkan pingat kepada kontingen Malaysia, khususnya dalam disiplin park yang menjadi kepakarannya.
Arina yang berpangkalan di Finland berkata misi utama beliau adalah memperbaiki pencapaiannya selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-6 pada edisi terdahulu. Feel motivated lah untuk pergi SEA Games. So because last SEA Games saya dapat end up nombor 6 daripada first turun. So I think like better. Feel motivated lah. Tambah beliau, pendedahan latihan dan pertandingan di Eropah menjadi kelebihan buat atlet berusia 34 tahun ini untuk merebut gelaran podium di Bangkok. Ya, hopefully dapat medal. Itu memang tu main goal. Tapi first, performance paling penting. Kalau dapat gol, yes. Sementara itu, bagi atlet muda negara, Muhammad Mernullahan atau lebih dikenali sebagai Momo, walaupun bakal berdepan lawan hebat dari Thailand dan Indonesia, atlet yang menghuni ranking 140 dunia dalam acara street itu yakin mampu memberi tentangan dan mencipta kejutan untuk kontingen Malaysia pada penampilan pertama beliau di pentas sukan SEA. InsyaAllah kalau ada rezeki lah, kalau dapat medal lah, sebab persaingan pun kuat juga kat sana kan. So insyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk membawa pulang medal lah, insyaAllah. Laporan tadi mengakhiri buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan aktiviti MSN sepanjang minggu ini. Sekian sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang. Majlis Sukan Negara menerusi Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet atau MES telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Polis Selangor, Datuk Pahlawan Shazali Datuk Kahar di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor Shah Alam. Kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh jalinan kerjasama strategik antara MSN dan PDRM, khususnya IPK Selangor, dalam mempertingkat pelaksanaan inisiatif sukan selamat yang memberi tumpuan terhadap pencegahan dan pengurusan kesalahan jenayah melibatkan atlet serta komuniti sukan. Pertemuan ini turut membincangkan potensi kolaborasi dalam aspek keselamatan, kesedaran undang-undang dan advokasi integriti sukan di peringkat akar umbi. Kunjungan ini juga mencerminkan komitmen berterusan MSN dalam memastikan ekosistem sukan negara kekal selamat, beretika dan berintegriti tinggi. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan MSN, Encik Muhammad Sofian Hamzah. Seramai 250 atlet dan jurulatih telah menghadiri Perhimpunan Bulanan Atlet Para yang berlangsung di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan. Program anjuran bahagian para MSN ini bertujuan memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan atlet selain menyampaikan maklumat terkini berkaitan latihan, penyertaan kejohanan serta perancangan prestasi bagi tahun 2025. Pengarah bahagian para MSN, Encik Syukri Harun dalam ucapannya menegaskan kepentingan semangat kesukanan, disiplin tinggi serta komitmen berterusan dalam menghadapi cabaran di pentas antarabangsa. Perhimpunan ini turut menjadi platform untuk menilai tahap disiplin dan kehadiran atlet di samping memberi pengiktirafan kepada atlet yang menampilkan prestasi cemerlang di kejohanan kebangsaan maupun antarabangsa. Selepas kali terakhir berkumpul sebagai satu keluarga besar pada 2018, Majlis Sukan Negara sekali lagi meraikan warga kerjanya menerusi Majlis Apresiasi MSN 2025 yang berlangsung di Dorset Grand Subang pada 12 November. Majlis berprestij ini diadakan bagi menghargai sumbangan serta jasa seluruh warga MSN termasuk para pesara yang telah menabur bakti dalam pembangunan sukan negara. Bertemakan Fashion Old Money, majlis ini telah dihadiri Ketua Pengarah MSN Encik Jeffrey Ngadirin sebagai tetamu kehormat bersama-sama barisan pengurusan tertinggi, pegawai serta anggota MSN. Antara pengisian acara termasuk ucapan penghargaan, penyampaian cenderamata kepada pesara, cabutan bertuah dan anugerah pakaian terbaik lelaki dan wanita bagi menyerikan malam penuh bermakna itu. Penganjuran ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan penghargaan berterusan MSN terhadap tenaga kerja yang menjadi tulang belakang kecemerlangan sukan negara.